Okay, Assalamualaikum. Aku ada beli dekat Shopee alat untuk kita ukur berapa teruk keadaan tayar, keadaan botak tayar. So baru sampai. So nanti aku akan check tayar kereta aku tinggal berapa persen lagi. Mungkin tepat kalau kita guna alat ni. Okay, so alat ni nama dia, tak silap aku, nama dia tayar tread stainless steel meter. So boleh beli kat Shopee. Okay, so alat ni kecil je. Ni macam pembaris. So mungkin kita tolak dia punya gauze ni. So nanti kita akan pergi dekat tayar. Kita akan just letak dekat dia punya tayar tread tu, dekat dia punya lubang tayar tread tu kan, dekat alur tu. Jadi kita akan tekan. So kita akan tahu kedalaman dia. So kita tengok kat sini indikator dia. Okey, aku buka ChatGPT. Okey, ni dia ada tunjukkan tayar tread depth dengan dia punya sekali condition tayar lah. Sama ada kalau contoh 1.6 mm, maksud dia tayar tu dah agak teruk, so kita kena tukar tayar. Kalau tayar baru, dia punya kedalaman dalam 8 hingga 9 mm. Okey, kalau 50% keadaan tayar botak, lebih kurang 4 hingga 5 mm. Okey, so nanti aku akan ukur aku punya setiap tayar Zeekr 700X ni, dan aku nak tengok berapa baki kedalaman tayar tread yang ada. Okey, jom. Mileage kereta aku sekarang dalam 15,000 km. Kalau ikutkan 15,000 km ni, aku dah boleh buat tayar rotation. Aku sebelum ni ada buat tayar rotation masa mileage aku dalam 10,000 km. Kedai tu dia advise aku untuk buat tayar rotation setiap 5,000 km. Kalau betul-betul nak jaga tayar, tak nak bagi tayar botak tu tak sekata. So maybe dalam 2-3 hari nanti aku akan pergi kedai untuk buat tayar rotation. Okay, masa aku buat tayar rotation yang lepas, masa tu mileage aku dalam 10,000 km. Aku dapat tengok keadaan tayar aku lah. So, yang ni dari penglihatan aku dan juga aku test guna jari aku. Aku masukkan jari dan aku rasa lah dia punya kedalaman tayar tread tu kan, maybe tak tepat. Tapi tu anggaran aku. Waktu tu aku tengok mungkin tayar belakang aku ada baki lebih kurang dalam 50%. Tayar depan pula lebih kurang dalam 60 ke 70%. Okey, mungkin tak tepat. Tapi hari ni aku dah beli barang dari Shopee, dah sampai. So aku akan test guna tayar tread depth measurement ni untuk aku